Nabi SAW tuan-tuan dah confirm masuk syurga. Tapi bagaimana Nabi SAW masih lagi tuan-tuan dan puan-puan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Aisyah jadi pelik tuan-tuan. Tengok Nabi semayang malam, Nabi menangis, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan-puan. Nabi beribadah seakan-akan Nabi ni macam banyak dosa tuan-tuan. Kita yang banyak dosa pun tak beribadah macam tu. Aisyah tanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenapa ni kau beribadah macam ni?" Sampai badan Nabi letih tau. Bangun tuan-tuan dan puan-puan. Nabi menyatakan, "Salah ke aku? Tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur ketika mana sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Patutnya tuan-tuan dan puan-puan, dengan nikmat yang ada di sisi kita ni, kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Nabi buat, takkan kita tak buat? Sebab ibadah itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan bersedekah, sebab itu kita baca Al-Quran, sebab itu kita berzikir, sebab itu kita bersolawat. Bukan nak kata aku baik, tidak. Baiklah kau tak. Aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, seperti mana jawapan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Aisyah. Nabi tuan-tuan dan puan tak berhenti-henti solat, pecah tumit kaki Nabi. Nabi menyatakan, tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur?